Tapi untuk tahun ni, tak ada seorang pun yang berjaya habiskan. Aku ada terbaca satu news event dekat luar negara, event dekat US. Event ini berlangsung baru lagi lah. Nama event ni adalah Barkley Marathon. Nama je marathon, tapi jaraknya adalah 100 miles, 160 kilo. Event ini bukan event di atas jalan road, tetapi di trail Bukit Bukau di gunung area US sana lah. Yang peliknya, tak ada seorang pun yang berjaya habiskan. So aku nak story sikit pasal event ini. Tetapi sebelum itu, bagi korang yang belum follow channel ini, yang minat info dunia-dunia lari, korang bolehlah tekan button follow. Yang dah follow, mantap. Format event ini adalah seseorang itu dikatakan kena berlari sebanyak 5 loop. Satu loop tu bersamaan dalam 3/2 kilo. Elevation gain ada lebih kurang 3,600 meter setiap loop. Dia kena habiskan 5 loop tu dalam masa 60 jam. Adalah COT yang ditetapkan setiap loop tu kan. Kalau dia tak lepas COT yang ditetapkan, itu dikira dia tak boleh teruskan lagi untuk loop-loop yang berikutnya lah. Jadi korang bayangkan, setiap loop tu korang kena berlari 3/2 kilo. Dengan Bukit Bukaunya, suhu dia paling rendah adalah dalam 1 ke 2 darjah Celsius. Dan paling tinggi tak silap aku lebih kurang dalam 15 ke 16 darjah Celsius. Korang boleh bayangkan total elevation gain untuk event ni, kalau 5 loop bersamaan lebih kurang 2 kali korang naik Gunung Everest tau. Kalau Gunung Kinabalu tu lebih kurang 4,000 meter kan ketinggian dia. Korang perlukan dalam 4 ke 5 kali naik turun Gunung Kinabalu tu. Korang boleh bayangkan, memang kejam. Tak pelik lah tak ada seorang pun berjaya habiskan. Tapi untuk sejarah event ini, untuk rekod yang berjaya habiskan event ni adalah seramai 20 orang je daripada 40 tahun lepas sampailah sekarang. Tapi tahun lepas adalah lebih kurang 5 orang yang berjaya habiskan. Ada salah seorang daripada 5 tu ada seorang perempuan. Tapi untuk tahun ni, tak ada seorang pun yang berjaya habiskan. Even 5 loop pun tak lepas, 4 loop pun tak lepas. Tetapi ada seorang Mamat ni berjaya habiskan 3 loop. Dia salah seorang finisher daripada tahun lepas juga. Nama dia adalah John Kelly. Itu pun dalam 40 jam dia habiskan untuk loop ketiga. Peserta yang join event ni seramai 40 orang. Dia memang limit kan. Tu pun dia punya background memang gila-gila power lah. Bukan calang-calang yang boleh join. Jadinya alasan yang paling ramai katakan kenapa diorang tak lepas COT, road yang diberikan untuk tahun ni agak berbeza daripada edisi-edisi yang sebelum ini. Memang dia kata agak sukar dari segi elevationnya. Dia pergi punya Bukit Bukaunya yang terlampau banyak sangat. Daripada 40 orang tu yang berdaftar untuk event ni, untuk loop pertama tu 10 orang je yang lepas. Lepas tu masuk loop kedua, 4 orang je yang lepas. Daripada 4 orang tu, 2 orang France, seorang mereka ni, lagi seorang pelari daripada Japan. Tetapi yang betul-betul dapat berjaya habiskan loop ketiga seorang je. Nama dia John Kelly. Korang rasa kan dekat Malaysia ni, korang pernah dengar tak event yang buat looping ultra marathon? Agak-agak masih relevan tak dekat Malaysia nak buat aktiviti macam ni? Korang ada pengalaman tak berlari macam ni? Cuba korang komen di bawah.